masuk garage, minyak hitam bau kuat. Tangan kotor tapi vision aku tepat. Action naik block, setting semua padu. Dari kosong sampai hidup semua aku buat sendiri bro. Kamera on aku rakot tiap moment. Dari engine rock jadi... Okay guys, aku ada produk baru. Nampak Myvi ni, dia keluar check engine lampu. So ada barang ni, nampak tak? Kat kotak, tengok kotak ni. Buka ni, dalam ni ada OB2 sensor. OB2 sensor ni untuk scan korang punya kereta, tengok ada permasalah ke kat dalam. So jom, jadi bagi extra kabel kat sini yang boleh nampak. And then kita cucuk kat bawah OB2, cucuk, and then kita masuk kat app ni. App ni boleh download pada iPhone dengan Android. So kita connectkan Bluetooth dia, and then kita tekan, and then kita cari model. So banyak sini ya, banyak model, ada BMW, Nissan semua. So kita sekarang Pro 2, kita cari Pro 2 dulu. Boleh nampak banyak model guys, boleh download lagi. Okay, so kita dapat Pro 2, kita tekan masuk, and then kita loading, jap tunggu. Alright, dah masuk. So korang boleh tengok kalau kau Myvi ke Beza ke, korang pilih lah. So Myvi 1.5, yang ni lagi best. So kita masuk kepada tahun. So kalau kau tahu, tekan je, and then kita nampak ada 3, health report, system scan. So kita tekan health report dia. So dia akan scan satu kereta guys. Dari ABS semua dia akan scan. So dah scan habis, dia akan tengok mana satu engine fault. So kita engine lampu, kita ada fault engine lampu. So kita buka tengok, kita tunggu sekejap, read fault code, and then dia akan keluar dia punya fault code dia. So kena tunggu kejap, and then kejap, and then kejap, and then done. Nampak guys, dia keluar O2 sensor, exhaust sensor rosak guys. So senang je, sekarang korang kena tukar exhaust sensor and then clear. Korang boleh clear tapi dia akan keluar pasal sensor dia rosak. So korang dah tukar sensor, korang nak clear. So siapa-siapa yang ada buat kerja kat rumah ke, so korang nak dapat OB2 sensor ni, saya ada dekat link dekat bawah, dekat YouTube saya. Korang boleh cari, and then okay, bye. Alright, so hari ni kita ada projek baru. So 2 biji motor. So satu ialah R6 and then satu ialah ZS4. So dua-dua motor ni nak buat hari ni. So ZS4 nak tukar step yang tempat kaki tu, and then yang ZX6 R6 kita tukar carbon sikit. So kita hari nak touch-up fork kat balik sikit. Kita tengok barang dia, carbon, part-part carbon dia, magak depan dengan magak belakang, and then kita ada apa ni panggil, throttle guard, hand guard, throttle guard dengan satu botol sini kecil ni ialah dia punya brake punya servo untuk minyak. Lupa sebelah sini. Yang ni dia akan tukar sebarang carbon, and then ni pedal untuk ZX4. So ini bukan ni quick shift. So ni R6. Oh, ni semua barang R6 lah. So ZX4 tak ada. Aku ingat ZX4 ada beli. So jom kita tu pasang-pasang, tengok macam mana boleh pasang tak. Jom kita tengok. Aku ingat tadi shift control. Betul lah. Yelah, ni ZS4 ni kan. Oh ya, sorry. Ini ialah ZS4 ni. So ingat dia ada apa, quick shift. Quick shift pun R6 pun kena tukar. So ingat ini quick shift. Kalau tengok ini pedal set yang untuk tapak kaki lah. So ZX biar lu. So kita pergi kepada R6 dulu lah. So kita buat R6, kita buka magak depan, magak belakang, and then kita pergi ke servo. Servo ni servo kecil je. Servo brake ni kita tukar. Ni kecil je, senang je. And then kita handle guard. Ni kita touch up fork, ada cala-cala sikit, nak touch up sikit. So saya pergi ambil spana jap. Alright, so clear, nampak ah. So jom. So magak depan senang je, cuma perlu Allen key je. So dia 1 2 3 4 5 6 6 skru je. So kiri kanan, and then sebelah je lah. So kita buka dulu, kita tukar magak depan pada carbon. Buka dulu skru. Ni ialah R6. Motor ringan gila guys. Motor ringan. Motor sebiji ringan macam EF5 aku. Macam tu lah ringan dia. Tapi power dia, bayangkanlah 1000cc ni power, tapi dia 600cc. Tapi power dia dengan body ringan, power to weight
ialah R6 laju. Saya dah try. Laju gila. So ni brake lagi brake pula, skru lagi satu kat dalam ni. Buka. Belakang ada nut 10. Tahan dia pakai tangan. And then sebelah ada satu skru. Total ada apa tadi? 6 skru. Ya, so kita buka dulu. 6 skru. Ini last. So ini barang yang dah sampai. Ada lagi banyak barang bos order. So kepit sikit dan kita tarik keluar. So ni magnet depan dia dah keluar. Nampak tak? Saya alik kat sini sikit. Okey. So magnet depan kita tukar kepada carbon. Nampak kan? Ringan gila weh. Ni berat. Ni satu jari ya. Macam ni boleh. Ni berat ringan lah. Motor ringan tambah ni lagi kan. So dia ada getah dalam dia. Nampak tak getah dia? So kita buka ni, tarik, and then kita pindah getah. So ambil mana-mana cucuk dia. Terus screwdriver. Kalau nak senang, pin dia keluar. Nampak pin. Dan dia punya getah. Ya. Susah lah getah dia keluar. Sabar jap. Boleh keluar ni. Tada, ni getah dia. Ni pin dia. Ni dua cabut. Nampak? Dan kita pasang kepada yang agak baru lah. So, jap. Saya buka, saya pasang. Nanti saya datang balik. I'll come back. Alright guys. So, aku dah pasang dah getah-getah. Nampak tak? Dah masuk kepada carbon. So, sebenarnya ni dia nipis sikit. So, dia longgar sikit lah. Tapi tak apa. Nanti dah ketat dah okey. Kita masuk balik. So kalau saya ikat yang depan tu. Depan mana lengki aku. Pasal yang depan ni baru boleh align kat belakang. So carilah lubang. Saya ikat yang depan tu. Kiri dan kanan lah. Satu lubang tu. Satu skru tu tak ada hal. Untuk carikan dia punya lubang skru. Okey. So dah, baru kita masuk semua skru. Ya. Lah, ini semua budak-budak pun dia pasang. Senang je kan. Sini satu skru. Okey, kita ikat rapat je. Jadi masuk, and then kita masuk belakang ni. Oh ya. Okey. Nak dia. Kita ikat. Belakang ni rasa dah boleh ikat kuat dah. Ikat kuat. Okey. Sebab nak ajak double check. Barang carbon kan, takut tercabut. So, kita double check je lah. Hui, okey. And then sebelah. Ada bracket dia. Masa dia dual caliper. Ada bracket dia. Okey, and then tepi kita ikat di kanan. Alright, sebelah.
Okay guys, siap. So kita pergi yang belakang pula. So kita pergi pasang yang belakang-belakang. Senang gila lah kan, senang gila. So jom kita pergi belakang. Alright, so tak duduk korang kat sini ya. So jangan, senang lah. So sama je proses. Allen key berapa sini? 1, 2, 3. 3 lagi senang belakang. Buka klip dia, ambil Allen key buka. Alamak, nombor plate dia semua kat sini. Beli nombor plate lagi. Oh, mana skru dia? Jatuh. Uh-oh. Jatuh ke dalam. Tarik satu skru. Okey. So kat keluar. So sama je guys. Buka getah dia. Dan kita pindah kepada yang carbon tu je lah. Sama je. Buka pin dia. Tarik keluar and then getah dia. Tarik je. So ni getah dia. Kita letak kat carbon. So kejap. Saya buat ni dulu. Pasal ni kena 2 tangan and then kena angkat masa. So korang tak payah berhenti-berhenti. Tengok-tengok. Skip sekali je. Okay, sekejap. Alright guys. So actually tak payah pun taruh getah. Pasal dia lubang pun kecil je. Boleh je nak taruh getah, nak drill. Tapi saya takut pasal carbon ni nipis kan. So takut nanti drill patah, mati saya. So taruh skru je. Skru pun ngam-ngam je dia drill. So kita pasang je dah. 3 skru. Pasang je lah. Tak kuat. Tak patah takut. Sekarbon kan. Okey. Sini. Alright. Dan kita buka klip dia. Yang tepi ni yang untuk brake punya pipe kita masuk macam ni, dan boom, settle agak belakang. And then kita pergi kepada handle guard. Jom kita pasang handle guard. So handle guard K carbon, kita pasang handle guard K carbon. Produk ni memang padu lah. Tengok carbon tu, carbon dia aluminium tapi dia carbon. Kat sini kan. Style siut. So buka Allen key. Motor semua pakai Allen key. So senang lah. Tapi ada yang ikat kuat, lusan. So try jangan ikat kuat sangat ya. So yang ni ada dia bushing tau. So kita pakai balik skru dia. Ni ada dia punya barang tar apa benda. Taruh tepi ni. Macam ni nampak. Hitam ni plastik. Nampak aluminium ni. Nampak. Taruh tepi. Kalau boleh saya tak nak pakai. Tapi skru dia kecil. So tak boleh buat apa-apa. Alamak. Kena taruh spacer. Taruh spacer skru pendek. Skru pendek pula. Aduh. Kita pakai skru dia lah. Skru dia panjang sikit. Bukan panjang gila skru dia. Ni skru original. Gila. Asal throttle ni dia ada getah dia. So dia akan sangkut. Kena tukar. Kita kena taruh spacer. Ni spacer dia ada bagi sekali. Kalau ZX tak payah. Buka. Boleh je saya pakai grinder potong. Tapi
Tapi malas. Nanti ya. So, tengok. Boleh tu rapat. Kalau tak boleh, saya kena potong. Potong tu saya nak tarik extension, grinder tu lah. Hehehe. Try shortcut. Masih kena lagi. Spacer pun masih kena. Kena trim sikit lah. Nanti saya trim throttle dia. Panjang sangat atau saya tolak. Saya ikat kuat. Dia ni bush tau. So dia play sikit. Yep. Turun sikit. Alright. Dia ni aluminium pula. Sekejap, setting sekejap. Okay. Kuat. Alamak. Nak cun-cun. Okey, ni boleh tolak lagi. Dia punya grip. So grip dia kena sini. So nanti saya kena taruh minyak sikit. Tolak ke dalam sikit. So handle guard sebelah sini dah pasang. Jangan pasang sebelah pula. Sebelah nanti kita adjust throttle grip dia. Pasang belah ni pula. Same thing. Buka skru. Ni ada washer. Ada washer pun tak guna. Pasal rasa throttle grip dia kan. Yalah throttle grip dia. Tak masuk habis. Tukar aftermarket. Buka skru dia. Panjang juga skru dia. Apa kita nak pasang apa lagi? Oh, ni tank pad. Lupa tank pad. Untuk grip kaki nanti saya tunjuk. Itu pun kena pasang. Alright. Lepas pasang ni, lepas pasang tu motor ni dah siap. Apa lagi? Untuk touch up fork tu nanti saya ambil berus je. Touch up sikit color fork tu. Ada cala-cala sikit. Bos tak nak warna gold-gold. Tak nak nampak sikit mata. Okey. Dah settle kiri kanan. Jom kita pasang barang lagi. Oh, ada lagi ni apa tu? Botol. So ni tank pad. Ni tank apa? Bukan tank pad lah dia panggil. Dia tank pad juga. Untuk jangan slip ah. Alright. Belakang sikit. Nampak tak? Alright. So satu kat sini, satu kat sini. Ni senang nak lampal. So cari dia punya yang mana satu. Okey. Yang ni macam ni. So, kita buka sikit. Nampak tak guys? Nampak tak? Nampak kot. Ada coating tak? Tak ada coating. Kalau ada coating, dia selalu wrap dekat vinyl frog, taruh coating tau. Ceramic coating tau. Ceramic coating tu susah nak lap boy. Tapi sedap coating tu. Okay, kita measure. Alright, kat sini lah. So kita lekat yang depan. Alright, yang kita tarik. Once dia dah kat sana, memang 100% cun. Okay. Alright. Nampak? Baru betul. Dekat sikit. Nampak tak guys? Sini satu and then sini satu. Sini dulu ada tapi tak lawa. So tukar. Mana itu sebelah, yang ni sebelah. Mana dia? Ni dia. So betul lah. Oh. Aku pun pening. Ni set. Alright, ujung-ujung lah tu.
So buka sama proses buka. Okey, kita ukur ngam-ngam. Okey, and then kita tarik keluar dan slow. Hop, cun and cun. Oh, nampak kemas. Nanti sini kena gosok sikit gam lama, yang lama ni lah. Alright. Ada logo tak? Dia bagi logo. Ya, ada. Dia bagi logo. So, kita gambar logo dia kat sini. Yap. Logo dia kecil. So, di sebelah sana pula pasang. And then kita pasang last yang apa tu, botol brake. Sini okey tak? Boleh tak? Alright. Oh, ni baru nampak kan. Tadi tak nampak, gelap. Tadi gelap. Okey, sama juga macam tadi. Cari point dia. Pop. Satisfy. Kalau tak satisfy, kita tarik balik. Depan sikit. Okey. Kita tarik. Tarik keluar. Kalau saya tarik keluar. Saya garanti dah ngam. Okey. Emblem dia Easy Grip. Tak Yamaha. Easy Grip. Okey. Dan lagi satu bawah. Tarik sikit. Measure belakang. Depan dekat. Tarik. And slow. Alright. Oh, lawa Stuart R6 ni lepas pasang ni semua. Oh, gila lawas ya. Guys, support sikit banyak-banyak nanti mana tahu aku beli R6. Support nanti mana tahu satu hari nanti Kevin pakai R6 kan. Mimpilah aku. Okey, so saya ambil pelayar jap. Sabar jap. Pelayar. Alright. So ni tong dia. So kita nak buka tong lama dia. Allen key ya, satu skru. Buka. Buang. Sini. Ni kita placing dulu kan. Placing dulu. Okey, dah placing tu. So kita buka klip dia. So dia ada minyak tau. So saya buat apa tau. Saya buka slow, tarik slow. Tarik slow, kepit pipe. So, tengok tak tumpah. Lepas tu masuk botol baru. Masuk klip. Okey. Alright, and then kita buka yang baru. Jangan lupa isi minyak balik kan. Jangan lupa lah. Kita buka cap atas. Ketat gila. Isi minyak balik, slow.
Tumpah sikit. Dan kita tutup balik yang baru. Hitam. Okay. Kalau kena minyak brake tu, ni pakai air. Pakai air simbah. Pasal minyak brake dia takut air. Simbah je air. Yang kita ambil bracket dia yang bagi, kita taruh. Kita ikat balik dengan linki tadi. Mana yang linki skru tadi aku tahu. Alamak, ni lain pula skru dia. Tak apa, dia ada bagi baru. Yang kita ikat. Lain ke skru dia? Lain ke? Macam lain. Yelah, lain lah skru dia, kecil. Aduh, kecil lah skru. So, kita buat apa lah? It's okay. Kita boleh modify. So, kita taruh. Mana bracket? Bracket dan nut. Okay. Boleh je modify. Saya pakai balik. So saya buat apa? Saya taruh bracket dan kita taruh kat nut. Saya tunjuk. Tak nampak main nut tu. Cukup tak? Tambah 2 washer. Okey. Kalau tak saya kena buat lubang baru. Alright. So dah siap. Saya tunjuk Sekejap. Buka sekejap. So nampak tak? Dah pasang nut dia kat belakang. So nanti cari skru pendek sikit Pipe ni tak apa, nanti saya nak tukar. Saya nak order baru ni lain sekali. Pasal ni pedal lah tukar. So pedal itu hari, motor sampai itu hari juga aku tukar pedal tu. Bos nak cepat-cepat. Itu hari juga nak tukar pedal, tukar exhaust. Exhaust pun kau tengok, bracket dia pun aku belum buat lagi. Cun-cun lagi. So, ni dah siap. Kita pergi kepada ZS4. So, saya buat B-roll sikit untuk korang untuk R6 ni. Dan kita move on kepada ZS4. Okay, so jom kita tengok motor ni B-roll. Bro, kamera on, aku rekod tiap momen. Dari engine rosak sampai jadi permen. Bukan cakap kosong, semua real life. Konten aku bukan fake, ini real grind life. Dulu orang gelak kata takkan jadi. Sekarang tengok aku semua jadi bukti. Dari garage kecil sekarang makin besar. Street killer name semua orang dah kenal. Street killer, kita naik dari bawah. Minyak peluk itu jadi maruah. Kevin Jin ku